Aku cukup benci nama dia tau. Asal mahal ni pasal? Tak dapat makan. Dulu 20 lebih, 20 anak beranak dapat makan. Habis sekarang ni macam besar sudah 80 lebih. Kalau aku jadi kerajaan aku tangkap. Yang bagi KPDN masuk. Baru-baru ini, seorang warga emas dikenali sebagai Uncle Wong telah membuat aduan kepada pihak KPDN Melaka berikutan rasa tidak puas hatinya dengan harga ikan bakar yang dijual oleh sebuah restoran. Menurut Uncle Wong, ikan bakar yang dijual tidak sepadan dengan saiznya yang didakwa kecil dan tidak berbaloi. Pihak KPDN Melaka mengambil cakna ke atas setiap aduan yang dibuat oleh orang awam dan akan sentiasa menjalankan pemeriksaan, pemantauan dan tindakan segera sekiranya terdapat kesalahan dilakukan ketika pemeriksaan dijalankan. Banyak kacau Banyak kacau. Asal? Parlimen Melaka Cubetum nombor telefon dia. Bagilah number. Aku nak komplain satu hal. Apa? Jual ikan bakar banyak lampau. Asal? Banyak lampau. 2 jari besar ikan pari RM85. Satu kopi. Siapa boleh makan? Aku memang suka makan ikan bakar. Habis? Tapi dia sekarang Asal cerita memang? dulu 18, 20. Dulu bila? Berapa tahun lepas. Aku suka nak makan. Pergi sampai sana pandang aja. Alamak. Tak boleh makan. Habis tak makan? Tak. Mana ada duit? Aku cukup benci nama dia tau. Asal mahal ni pasal? Tak dapat makan. Dulu 20 lebih, 20 anak beranak dapat makan. Habis sekarang ni macam besar sudah 80 lebih. Kalau aku jadi kerajaan aku tangkap. Yang bagi KPDN masuk. You Datuk ke, saya tetap kena ambil juga tindakan. Tangkap. Saya selagian lama tau. Tu? Sekarang ni macam agak-agak dah. Niaga ni semua untung. Betul? Tak untung siapa nak niaga. Betul lah. Tapi engkau ni lambang orang kalau. Aku kalau pergi 5 tempat, aku memang basuh dia. Engkau punya muka, engkau ni tipu. Nyanyi aku dekat 5 tahun tak dapat makan ikan bakar tau. Dapat saya panggil penguasa datang cek. Harga melampau ke apakah? Hati panas lah, betul lah. Sabar Uncle. Tak, Sudah. aku sama dia ikan bakar tu. Okey, aku tak boleh sabar lagi. Boleh sabar lagi. Pasal apa? Aku dah lama. Nak tanya kau ni. Uncle Wong punya hal ni kedai dia, kedai ikan bakar tu dah pergi belum? Tadi telefon pun dengar tak dengar. Macam rasa kena marah pula. Oh. Dia memang suara memang macam tu punya kuat Tangkap. Dia rasa dia cakap perlahan. Tapi melantang-lantang. Buat kita ni dah rasa macam atuk kena atuk marah cucu. Dia masalah dia kalau kau telefon, dia cakap kau dengar. Kau cakap dia tak dengar. Aku pergi sebab kau tu tak ada. Baby, tak faham ke sebenarnya dia tu sebenarnya suruh belanja ikan bakar tak sedap tu. Kau berani kau belanja lah. Selagi ni masalah tak selesai, kau belanja dengan kau pun kena maki je lagi yang. Dia takkan bagi kau bayar punya. Ini PL aku dah tahu lah. Macam mana dia cakap ayat dia? Aku tak mau kau punya wang. Macam mana lah macam tu dia cakap. Kau pergi settle ni dulu baru boleh belanja dia. Ini orang tua bukan satu hari aku kenal. PL dia dah hafal. Betul lah dia punya particular pasal harga tu Itu kau dia datang, dia dah mengadu. Baby ku petong dia, kau dia telefon, makna betul-betul dia dah gadang tu. Kau check dulu. Kan? Takut salah faham dia. Itulah nak check dulu, kita tengok lah. Macam mana kan dengar dulu lah cerita dia. Tapi kalau salah kedai, buat kerja. Kalau YB tak tahu kerja KPDN Melaka macam mana. Oh, sombong. Accent. Tuan suruh saya action. Tapi dia cakap kau buat konten. Kau tak natural. Buat konten tak buat konten, yang penting kerja jalan. Itu je. Orang cakap apa biar pergi terlokong. Kau cuba buat salah, kau nak tengok nasib kau. Betul. Kalau kita buat salah, mesti ni orang yang babu dia. Tapi kalau kita buat betul, pun masih salah akan bantu orang. Yalah. Semoga dipermudahkan. Doakan YB dipermudahkan Ya, amin. Nanti beritahu aku laporan. Salam. Bye. Ya, Halo, Uncle. Halo. Ya, Uncle. Halo. Uncle dengar tak? Halo. Ya, Uncle. Saya dengar Uncle. Uncle dengar saya tak? Hello? Halo. Uncle ada mana? Uncle ada dekat Duyung kat sebelah Karus ni.
Dia tak nak balik rumah. Ni daripada Dia datang rumah. Ni nak suruh kau balik rumah suruh dia balik, nak datang, nak cerita dalam telefon ni sekarang macam itik ayam bercakap ni kan. Seorang dengar, seorang tak dengar ni. Okey, baik. Sekarang suruh dia balik Suruh dia balik. Halo. Halo, Uncle. Apa khabar? Sihat? Apa ke? Sihat macam ni lah. Nak pergi mana? Tadi jalan mana? Apa nama? Uncle boleh dengar tak ni saya cakap ni? Saya rasa dia cakap perlahan, tapi melantang-lantang. Wah, Uncle boleh dengar tak saya cakap ni? Tak apa-apa dengar. Kuat lagi ke? Ni ada dengar. Ini macam mana dengar? Okey, ni. Macam ni. Uncle ada komplain. Uncle nak makan ikan bakar besar 2 jari, harga 85. Apa-apa nak? 86. 86 tu apa? 86 ringgit. 86 ringgit. 86 ringgit ke? Umur. Bukan. Aku saja pergi. Okey. Aku beli ikan bagi 1 keping. 3 Hmm. jari besar, macam ini panjang. Oh, besar. 3 jari ni macam panjang. Baru RM11.20. 20 sen. RM11.20 sen. 3 jari. Itu penyamun tu. Oh, marah betul ni, Uncle. Itu tu penyamun. Jaga ikan bakar. Dia sekor Okey. ikan bagi. Dia potong-potong. Macam ini. Macam ini sekarang dia potong 2. 2 jari. Okey. 2 jari. Duit dia berapa tak? 80. Orang lain cakap apa lah, tepuk lahi. Macam mana aku nak makan? Okey, macam ni. Kami ni datang, kita akan cek dia punya harga lah. Dengar tak ni? Wah, aku dah risau. Uncle jangan gadang-gadang. Okey, kita akan pergi dekat kedai tu, kita siasat. Kita nak tengok. Tengok dia punya harga. Ya. Datuk, kau bukan. cuba tengok. Kau tengok pun takut lah. Ni macam ikan bagi. 75, 78, 79, 82. Sabar. Nanti kita set cun-cun punya, kita pergi makan. Saya belanja. Saya belanja nanti. Saya bawa pergi makan pakai duit ni. Jangan. Aku harap Sabar. Ya, kita pergi. Ini hari, kalau Datuk dah pergi, dah siasat dia, mungkin dia boleh turun 30. Boleh. Hati mana panas. Kita pergi, kita tengok dulu sama ada itu dia tulis gram ke ataupun harga. Itu nombor 1. Yang kedua kita Ada gram. Tak ada gram. Okey, tak apa. Ada gram. Duit. Okey. Kalau ini skopeng, 80. Oh lagi. kedai yang tu. Tu. Datuk kalau pergi lagi bagus. Aku harap Nyai. Betul nasib aku baik. Nasib baik jumpa Datuk semua. Bukan Datuk. Jangan Datuk. Pasal apa? Boleh tolong aku. Okey, Uncle Wong. Okey, biasa kita orang hantar aduan. Kita jarang datang rumah orang ambil aduan tau. Tapi sebab kita tahu Uncle pun tak boleh tu, kita datang hari ni. Kalau aku jadi kerajaan, aku tangkap. Cuma lagi satu, kalau ada apa-apa ambil nombor telefon saya. Kalau ada apa-apa pasal barang harga ke apa ke, cakap dengan saya. Nombor telefon apa? Ambil saya tulis. Tu masuk sini. Boleh. Macam mana nak simpan ni semua tulis Cina ni? Safwan. Safwan. Jangan Sawan itu berbuih kan mulut. Nanti kalau barang ada apa-apa harga tak letak ke ataupun barang harga mahal ke, bagi tahu kat saya, nanti saya masuk dalam sistem aduan. Okey. Bahas dah kasih. Okey. Saya dah tahu senang, tak payah tanya lagi. Okey, minta diri dulu. Nak pergi buat kerja. Okey, thank you banyak. Okey, Uncle. Nanti kan pagi jangan risau. Terbaru, pihak KPDN Melaka telah menjalankan siasatan dan membuat pemeriksaan ke atas sebuah kedai makan. Dalam pemeriksaan yang dijalankan ke atas premis itu, didapati pemilik kedai telah menyimpan barang kawalan melebihi had yang dibenarkan tanpa mempunyai permit yang sah. Susulan dari itu, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka telah mengambil tindakan ke atas pemilik kedai makan terbabit. Petang ada bila ada pasal begitu. Okey.
You jaga sini ke? Ha? You jaga sini? Kita punya barang. Kedai. Ini company punya kantin. Kantin. Ya. You jaga sini? Ya. Okay, sekarang saya nak tanya you. Dekat sini ada kedai? Bukan kedai ini. Ada kedai tak? Kedai atas bawah main. Bawah saja, sini tak ada kedai. Okey, sini barang apa simpan? Ini beras lagi minyak. Okey, boleh saya nak buka. Saya nak tengok apa dalam ada. Saya minta you punya kerjasama saja. Buka ini barang dulu. Kunci dekat siapa? Kuasa sini dekat company kan. Kunci dekat siapa? Kunci. Kunci ada lagi sama bos kita boleh. You cakap betul-betul. Kunci ada dekat bos ke dekat you? Wow, meriah. Tak minyak masak. Ini minyak masak untuk siapa? Ini barang. Ini barang sini cuma pakai kantin punya, company punya orang. Kantin punya. Takkan kantin pakai banyak sangat ini macam? Tuh ini kalau saya sudah habis main macam. Hah? 15 hari sudah habis. Ayo, 15 hari boleh habis ini berapa carton? Wah. Yang tu next step. So kami kat pasukan Serbuan, bila you dapat confirmation kata tak ada permit, kita ambil tindakan terus ditah. Tu je, saya clearance terus. Saya terus ambil. Tak boleh. Sebab ini adalah barang kawalan. You kena faham, kami sini menjalankan tugas saja. Bila ada barang kawalan, bukan kita tak benarkan you ada barang kawalan. Kita dah bagi had limit dia 12 kilo ke bawah. Tapi bila kata ini adalah secara pukai besar, sepatutnya syarikat you dah aware dah pasal benda ni. Kan kita pun dah selalu dah. Daripada yang Melaka kita dah buat benda ni, dah approach dah terlampau banyak dah. Okay, jadi kita tengok barang kawalan tu ada. Okay, pertama sekali saya nak tanya, you simpan barang-barang ni untuk tujuan? Masak. Untuk kantin lah. Kantin pekerja-pekerja sini lah. Kemudian yang kedua saya nak tanya, simpan barang-barang ni ada permit? Itu saya tak pasti. Pasal ini, barang ni kita terima daripada ibu pejabat. Ibu pejabat yang hantar? Okey. Confirmkan dengan ibu pejabat, ada tak permit simpanan untuk barang-barang kawalan ni? Gula, minyak dengan gas ni. Ada tak? Kalau ada, selamat. Kalau tak ada, kita kena angkat barang-barang ni semua. Sebab permit tu menentukan you punya had simpanan. Masalahnya sekarang, bila tuan ada simpan barang kawalan melebihi had ataupun ada dalam milikan, menjadi satu kesalahan kan? Memang you tak meniaga, you simpan. Okey, contoh saya bagi LPG. Tuan simpan kat sini, adakah barang-barang ni selamat untuk pekerja-pekerja kat sini? Apa yang paling special? Bomba. Tuan nampak tak? Nampak tak risiko dia kat situ? Bukan kita tak benarkan, kita benarkan. You tak kisahlah you nak simpan berapa banyak pun. Tapi bila you ada permit, kita tahu saluran barang-barang ni pergi ke mana. Kita dah boleh pantau. Yang kedua, kita tahulah tahap keselamatan simpan dekat sini tu tahap dia, tahap mana. Itu yang bahaya lah. Kalau kata laku kebakaran ataupun letupan, masalah pada pekerja lah. Dah berapa lama dah ni barang semua ada kat sini? Dah berapa lama dah? Lama dah? 2-3 tahun? 4 tahun, 5 tahun? Memang dah lama setahun tu. Wah, tahu kan tak ada satu orang pun yang tahu. Invest buka botol. Oh, pandai. Kenapa dalam Ibos declare botol? Okey, kadang-kadang tenang. Kali-kali kita kalau betul lagi dia. ini hari 15 hari bulan. Okey, 15 hari bulan. Ini barang sampai bila? Ini bil ke ini barang sampai? Yalah, ini. Nampak? Dekat sini dia tengok dia declare kat sini minyak masak botol. Tapi sampai ini barang minyak masak paket. Ini kutu masak. Chef. Dia dulu chef juga. Itu. Nama dia apa? Chef apa nama? You kenal Chef Wan? Itu pun chef juga. Nasib baik ni hari Chef Wan tak sampai tau. Okay, ni lesson encik. You boleh meniaga. Tapi ini barang tadi you cakap you tak meniaga kan? Ini masak kan? Jadi kalau bila masak, ini alamat 8797 kat mana? JB 8797 ni. Yang kedai runcit ni kat mana? Bemban. Jadi ini barang mesti mau ada dekat Bemban. Bukan ada dekat sini. Dia berbeza tau. Permit dengan lesen berbeza. Permit simpan, lesen berniaga. Dia ingat silap. Dia ingat dia seleweng minyak masak paket ni dia boleh selamat.
Sampai orang dekat rumah aku mencari, tak jumpa. KPDN Melaka, tak relax. Kita gebuk. Kuasa kita pengguna, tegakkan hak kita. Kita labur.